Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 pagi. Hubungan strategi antara China dan Rusia terus diperkukuh apabila kedua-dua pemimpin negara bertukar ucapan tahun baru pada Rabu sambil menegaskan komitmen berterusan terhadap perkongsian strategik komprehensif. Presiden China Xi Jinping menegaskan kepentingan keamanan sejagat serta kerjasama pelbagai hala. Manakala Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan strategik kedua-dua negara terus mencatat kemajuan positif disokong oleh pertemuan peringkat tertinggi dan projek kerjasama utama. Hampir 12 tahun selepas penerbangan Malaysia Airlines MH370 hilang, kini pencarian pesawat itu disambung semula. Kementerian Pengangkutan dalam satu kenyataan memaklumkan syarikat Ocean Infinity diberi kepercayaan oleh kerajaan untuk meneruskan misi berkenaan. Fasa pencarian baharu itu dijangka berlangsung sehingga 55 hari. Tumpuan diberi kepada kawasan terpencil di selatan Lautan Hindi, iaitu kira-kira 5,800 batu persegi menggunakan data satelit terkini, pemodelan hanyutan dan analisis pakar. Memasuki 2026, penduduk Gaza menyambut tahun baru bukan dengan perayaan tetapi dengan keletihan, kesedihan dan juga harapan agar mimpi ngeri mereka berakhir. Kehidupan seharian penuh perjuangan, infrastruktur yang musnah, bekalan elektrik terhad dan ratusan ribu orang tinggal di kemah sementara selepas berulang kali dipindahkan sejak konflik Oktober 2023. Sementara itu, penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza berdepan risiko gangguan susulan rancangan Israel menggantung beberapa agensi kemanusiaan. Ketua Kemanusiaan Kesatuan Eropah EU Haja Lahbib menegaskan langkah mewajibkan pertubuhan bukan kerajaan NGO mendaftar dan menyerahkan senarai kaki tangan hanya akan menjejaskan akses bantuan kepada mereka memerlukan. Tegas beliau, ia perlu ditarik balik. Biarpun gencatan senjata berkuat kuasa pada Oktober lepas, rejim Zionis terus menyekat bantuan daripada memasuki Gaza dengan menutup sebahagian besar lintasan. Dalam pada itu, ribut kuat, angin kencang dan hujan telah memusnahkan kemah sementara di seluruh Gaza, sekaligus memburukkan keadaan tempat perlindungan bagi ribuan keluarga yang dipindahkan ketika musim sejuk bermula. Sehubungan itu, Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, menggesa agar bantuan kemanusiaan dibenarkan masuk ke Gaza tanpa sebarang halangan. Pegawai tertinggi kerajaan, diplomat dan tetamu kenamaan dari Asia Selatan menyertai jutaan rakyat Bangladesh yang berkabung di Dhaka bagi memberi penghormatan terakhir kepada Perdana Menteri wanita pertamanya, Begum Khalidah Zia. Khalidah, 80 tahun, pemimpin Parti Nasionalis Bangladesh BNP, meninggal dunia pada pagi Selasa selepas sekian lama mengidap pelbagai penyakit. Jenazah beliau dikebumikan dengan penghormatan negara di sebelah pusara suaminya, Ziaur Rahman. Allahyarham sering dianggap sebagai simbol keberanian dan ibu demokrasi di Bangladesh. Bulgaria menyertai zon euro dan mengguna pakai euro sebagai mata wang rasmi bermula hari ini, menjadi anggota ke-21 kawasan euro. Lev Bulgaria akan terus digunakan bersama euro sepanjang Januari, namun bermula 1 Februari euro akan menjadi satu-satunya mata wang sah. Bulgaria disahkan layak menggunakan pakai euro oleh Suruhanjaya Eropah dan Bank Pusat Eropah. 5 kes Mpox dilaporkan di Bandar Mahajanga, Madagaskar pada Rabu. Anadolu Ajansi melaporkan Menteri Kesihatan Awam Monira Managna berkata pengesahan itu dibuat selepas ujian makmal dijalankan. Kerajaan telah mengaktifkan pelan tindak balas termasuk pengasingan dan rawatan pesakit, pemantauan kes serta memperketat pemeriksaan kesihatan di pelabuhan dan lapangan terbang. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Manchester United terikat satu sama dalam aksi menentang Wolves di Old Trafford awal pagi tadi. Pengurus Manchester United Ruben Amorim kekal yakin dengan prospek pasukannya meskipun keputusan tersebut menyaksikan United gagal meraih kemenangan. United kekal di kedudukan ke-6 Liga, 2 mata di belakang Liverpool.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.